Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jadi tahun ni tahun 2025 kita beraya di sebelah keluarga Kuala Terengganu, di Kuala Terengganu. Lokasinya di Kampung Paluh Sekolah. Jadi alhamdulillah perjalanan dipermudahkan, lebih kurang dalam 9 jam daripada KL tadi. Cuma jam dia adalah kawasan Bentong Pahang nak Ketul tu, dan satu lagi di Karak lah sebab ada satu kemalangan. Dan lepas tu perjalanan agak smooth dan sekarang kita dah sampai ke Kuala Terengganu. 9 jam perjalanan, okey lah, not bad. Boleh tahan lagi. Setibanya kami awal pagi tadi, lebih kurang dalam pukul 1 pagi. Jadi awal pagi juga, lebih kurang selepas subuh tadi, kami dikabarkan berita kematian keluarga di sebelah toki kami, berdekatan dengan rumah belakang Masjid Kristal aja. Jadi ini adalah tempat yang mana arwah atuk dulu membesar dan bermain kat sini lah. Jadi sempat sampai jumpa dengan keluarga-keluarga yang jarang jumpa. Mudah-mudahan anak cucu besok pun datang ke sini dan boleh kenal lagi saudara-saudara kita yang ada dekat sini, InsyaAllah. Jadi kat sini di kesempatan yang ada, sebab kami pun dah hampir 6 tahun lah tak balik ke Terengganu. Jadi Mak Teh dan Ayah Teh bawa kami berjalan dulu di tebing baru yang ditambak di kawasan Gong Badak. Daripada Gong Badak kita menuju ke Bandar Kuala Terengganu. Sekarang kita menghala ke Jambatan Angkat. Jambatan Angkat antara mercu tanda kegemilangan, tanda kejayaan Kuala Terengganu. Jadi memang unik lah sekarang, memang lawa lah Kuala Terengganu. Pekan dia, bandar dia dah memang lain, nampak unik dan memang nampak gah sangat. Dah rasa macam bukan kat Kuala Terengganu. Okay, good luck, good job Terengganu, memang lawa gila lah. Jadi kita layan, kita pusing dulu bandar, kita menikmati kemegahan bandar Kuala Terengganu ni sebelum kita balik nanti buat persiapan untuk raya besok. Duli-duli yang maha mulia, raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 bulan Mac 2025. Sekian. Assalamualaikum. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bermulalah malam ni kita menyediakan makanan, menu-menu untuk awal pagi raya besok, raya pertama selepas solat raya, untuk menjamu keluarga, sanak saudara, sahabat andai, teman, rakan, taulan, semuanya lah yang datang kat rumah pagi besok. Jadi ini adalah salah satu rendang ayam yang dimasak oleh orang Selangor ya. Ini orang Selangor. Jadi kita bagi orang Terengganu relax, dia basuh pinggan je hari ni. Tengok. Oh, ini Mak Datin kami, Datin Ma. Dia master chef lah. Duduk sambil makan, dia just monitor je apa nak buat. Satu Syawal akhirnya menjelang tiba. Alhamdulillah. Jadi pagi ni bagilah kegembiraan anak-anak saat nak bersalaman, mohon ampun dan maaf. Dan yang penting sekali, diorang nak collect duit raya. Collect duit raya je. Jadi kita bersama dengan sisi keluarga dulu sebelum kita menanti ketibaan ataupun kehadiran, kedatangan keluarga-keluarga saudara mara kita yang lain daripada seluruh pelosok Terengganu ke rumah. Berlalu sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang dewasa, ibu dan ayah bersyukur tak terkira.
ke pagi. Wajib dan dodol, jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang, pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Lagi? Lambat dah pergi. Pergi kau. Pergi dia. Mau tapi dia nak. Lagi ni siapa? Luk. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak dikira. Kui dan mui beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan panas memasak malam ke pagi. Wajib dan dodol, jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang, pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Tu. Ni. Si. Ni. Anika. Ni raya ni. Tu. Wah, selamat hari raya. Hari raya. Dia apa tu? Duit hari raya. Ya. Bolu dah salam. Salam apa? Bolu. Salam bolu. Apa ni? Malu. Amin. Kanak-kanak. Oh. Sayang. Ni. Baik raya. Oh, lama. Budak-budak Kalau tak nampak betul ayah. Adik, siapa yang main ya? Jangan buat keluar. Oh, gigi ayang sikit ni. Ayang tu. Oh. Nah, Andika satu. Bang, mana abang punya ni? Tengok tangan ni kaki muka dia. Oh, orang dia. Abang punya ni? Dua. Dua. Kita yang dia. Ini adalah tetamu yang pertama kami, ayah dia dan mak dia dengan anak-anaknya. Bersebelah aja dengan rumah ayah dengan Motih ni. Jadi dia orang yang pertama sampai menjamu selera berhari raya pertama dengan keluarga. Gigi ayam. Oh yang mulut tu. Janganlah marah pada Lalu je.
bawah nak raga simpang muka semua. Tengok orang kaya dia, orang kaya. Ni tak makan? Boleh? Makan boleh. Zoom lama sikit ni Exco Terengganu. Mana tak dapat projek Terengganu ni, dia senduk sini. Depan. Oh, raya on the way raya Batu Rakit. Ba. Sorang apa? Ba. Sama saya. Dalam waktu tengah hari juga kami ambil kesempatan untuk menziarah keluarga kami yang berada di Batu Rakit, Kampung Pecah Rotan. Jadi sempat bergabung dengan keluarga Nadia dan Hafiz. Jadi kita naik satu kereta menuju perjalanan ke Pecah Rotan. Dan ini adalah Kampung Pecah Rotan. Keluarga kami yang masih lagi ada dekat sini, memandangkan arwah Nyang pun dah tak ada, rumah yang ada di bawah bukit tu pun dah tak ada lagi. Jadi keluarga kami yang masih lagi ada tinggal dekat sini. So inilah yang kami akan ziarah. Kami akan sentiasa jangan lupakan keluarga-keluarga kita yang jauh. Bersama dengan mereka lah kita raikan, walaupun ada yang tak sihat, ada yang dah uzur, dan kita tetap sambut dan kita raikan dengan penuh keceriaan, insyaAllah. Ya Maya. Oh, okey. Mandi yang ni penuh panas lama kan. Oh iya. Asap. Okey, video dulu. Sekejap. Selamat Hari Raya. Mana pendek? Tukang. Ini kita pecah hutang je keluarga ada tak? No, gambar orang gajah. Okey. Mulai dah jadi kau. Senyum sikit Ngah. Senyum. Su. Bye-bye sekali tu. Su. Oh. Sorry. Oh, dia kunyah. Mana? Kita sampai raya sikit jap. Sampai raya. Memang yang tak kereta Allah bahasa tu. Kalau kita tergambil ni. Masuk apa? Boleh depan pintu. Dah gajan? Ya. Naik hotel. Jom. Janji bapa buka dah suruh nanti. Oh, kau keluarga siapa lagi ni? Ini yang adik bapak tadi. Adik dah putus jadi. Oh, atas. Mai mana buat mai? Sini nak buat. Itu anak dalam Kalina. Itu. Dia mari zaman kecil itu. Kamera. Masuk. Masuk dah. Ni anak kau suruh ni. Kita ambil video, tak ambil gambar. Selamat Raya. Maya. Tu hair check kan apa ini depan. Okey, saya ucapkan selamat raya pada keluarga Pecah Rotan. Saya ucapkan selamat raya kepada family Pecah Rotan. Sakinah. Dah. Inilah rumah tinggalan arwah Nyang kami yang kita panggil, yang dipanggil Tok Debok. Jadi inilah rumah yang memang setahun 2 kali dulu saya balik sini dengan arwah Wan, arwah nenek, yang tempat ni memang tak ada TV, tak ada elektrik dulu. Di kesempatan yang masih lagi kami berada di Terengganu, kami nak menziarah tempat lama kami lah, Istana Seni di Kuala Terengganu, tempat budaya, tempat dendang anak kami dulu. Jadi jalan agak jam juga sempena raya ni, so kita layan lah sementara hujan-hujan.
syok lawa tempat ni, dah cantik lain macam dah. Istana Kening kami duduk dulu di sebelah Istana Badariah Kuala Terengganu. Ni adalah rumah milik Raja Wali. So kita datang menziarah sahabat kami yang ada lagi masih tinggal kat sini. Dia cakap sikit dah. Ulang tamu dia gaya punya cakap sikit dah. Cakap sikit punya gaya dah. Aku YouTube. Kamu bangun datang beraya ni setelah 3 hari dari Syawal ni, selamat datang ke istana sini. Kita beraya bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, anak aku main dah. Tahu tai dia. Dia kena gigit Tu lokap kita panggil lokap. Penjaga jin lah. Tangkap jin. Bukan tak ada letak. Dengar kena goreng dengan Nadir. Nadir goreng sikit-sikit. Makan sikit-sikit makan. Sedap sikit, mesti sikit. Ya. Syukur Alhamdulillah. Cantik dah tapak istana seni ni. Dekorasi kuai dan kubat anak kepada Raja Kamarul Bahrain Shah. Dengan ada panggung dendangnya yang belum betul-betul operasi lagi. Tapi tempatnya dekorasinya memang ala-ala chalet Aryani Rizal lah, milik ibunya mereka. Ada penempatan, ada wakaf, dan ini adalah ruang padang depan kawasan rumah yang tempat kami bersukan dulu masa kami menginap di sini. Tempat kami latihan vokal dengan Cikgu Siti Hajar, semuanya lah di sini. Jadi menyimpan banyak kenangan dengan kami dulu kat sini. Semoga terus maju jaya dengan anak Kuala Terengganu. Oh, dia nak macam ni. Sekejap, boleh dulu. Why you sit down there? Don't. Jahat. Arjuna, face. Oh. Face. Arjuna, face. Nani? Alamak. Macam mana Arjuna? Alamak. Ayah lagi. No. Jadi dah 5 hari kami di Kuala Terengganu. Di hari terakhir kami sebelum berangkat pulang ke Kuala Lumpur. Hari ini juga adalah majlis pertunangan anak kepada Pak Ngah kami, ataupun sepupu kami yang keempat daripada anak Pak Ngah tadi tu. Dan kami adalah wakil daripada keluarga sebelah Pak Ngah yang dari KL bersama-sama dapat menyertai sebagai rombongan daripada pihak lelaki untuk majlis bertunang kepada bakal calon isterinya yang berada di seberang takir. Jadi insyaAllah semoga majlis ini dipermudahkan dan diberkati. Mudah-mudahan berlangsunglah cepat perkahwinan mereka. Selamat ke anak cucu
tiup angin dari seberang, tingkat sebentar di atas tinggi. Rombongan datang dari mana, apa hajat kemari. Orang-orang itu ya, Pak ni. Supaya hidup kecap lapang. Jadi sebab Pak nak apa ni? Ayah. Tak berapa mahir. Ini mahir kau lahir. Okey. Lebih dahulu saya waktu daripada yang lelaki mewakili abang ipar saya, Haji Mak Amin bin Sudo, yang merupakan apa ni, suami kepada arwah rekan saya yang nombor 4 lah, Haji Ramlah, yang telah meninggal dunia pada tahun 2019. Ayah ibu kepada Hafizullah lah. Jadi alhamdulillah terlebih dahulu kami keluarga hanya daripada pihak Mok dahulu apa ni, belah ibu Hafizullah, dan ada juga di sebelah keluarga, di sebelah Kaluh tau, belah apa ni, baik pun saya Puchong, daripada Puchong daripada Puchong, sambil raya. Okay, alhamdulillah 3-4 beranak. Jadi seperti mana yang kita maklum, baru tujuan kami berkunjung rumah ialah untuk mengikat dari saluran hayat tali pertunangan. InsyaAllah sama dalam kita doa semoga pembesaran keluarga kita ni di antara sebelah Mak Amin dan Mak Mazlan, dan seperti mana kita rancang akan menjadi kenyataan. Jadi kami keluarga daripada pihak lelaki ni sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih lah atas kesediaan pihak Mak Mazlan untuk sekeluarga menerima kunjungan kami hari ini. Tahu kadang-kadang tu waktu tu pintu ada kat orang tau, pintu rapat tak tahu, manusia tak tahu betul hari ni. Jadi alhamdulillah hari ni Allah Ta'ala perkenalkan kita majlis untuk berjalan dalam suasana yang ini sejuk. Semua keluarga yang ada dapat hadir. Jadi besarlah harapan kami daripada lelaki ni, seperti mana hajat Hafizullah bin Amin, dengan insyaAllah dia akan berdepan. Pok tu nak tengok. Dalam tengah ni ya. Buka silat tengah tu. Silat dia. Tak ada tempat. Senyum sikit, Bik. Senyum sikit. Ya. Mana nak tet? Bulan tak tahu ayat apa tak. Selesai semua majlis pertunangan tadi, so kami pun perlahan-lahanlah berangkat keluar daripada Kuala Terengganu, lalu lagi sekali dekat Jambatan Angkat Kuala Terengganu ni untuk kenangan terakhir, dan singgah dulu dekat R&R Prasing untuk makan dulu sikit-sikit. Lepas tu kami berangkat slow lah untuk pulang ke Kuala Lumpur.
InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak yang menonton.